Lepas ni korang tak lupa pakai kipas ni, nak kena pegang kan. Sekarang ni dia keluarkan topi yang ada kipas guys. Okey, ni dia topi bucket. Dia ada dua guys kipas. Kipas dia pun menggunakan solar. Bila bateri habis ni, korang tengah panas-panas kan, tengah hiking ke apa ke, dia akan automatik hidup lah. Okey, kita akan cuba pakai Okey, bila kita pakai dia macam ni lah. Nampak tu? Nampak dia punya kipas tu hidup guys. Kiri dengan kanan ni. Nak adjust, tundukkan boleh. Nak kenakan muka korang pun boleh. Memang terbaik lah. Sebelah sini dia ada jenis berjaring. Bila korang pakai tu masih ada udara. Belakang tu pun ada satu grup lah. Bila kepala korang kecil ke besar boleh adjust. Dia ada getak sini. Tengah-tengah mancing ke hiking tak pakai ni dah. Kita pakai ni dah, kipas ni. Tala je kat muka korang. Dia punya angin tu memang kuat lah. Nampak tu? Betul-betul kena kat muka guys. Akak-akak pakai makeup kan, dia tak cair. So kepada korang yang mencari kipas ni, solar ni, dia ada solar. Lepas tu dia menggunakan bateri built-in. Harga murah. Angin dia pun memang kuat. Korang boleh tekan link kat bawah.